Alright. This call is now being recorded. Okay, biasalah kan first day. Okay. Okay, it's climbing. The number is climbing. So tak apa. Kita biarkan dulu. So kita tulis dulu huruf E, F, G, H. Okay. R, S, T, U. Okay, sabar ya dulu anak-anak. Cikgu nak tanya boleh? Boleh. Kalau saya buat koordinat untuk jawapan A tu, saya buat 8 dengan 9 je. Maksudnya saya tak tulis huruf. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Memang markah hanya pada koordinat tu sendirilah. Okay, bagus. Okay, sekarang 197. Cikgu nak tanya lagi. Boleh? Syazah. Kalau saya maksudnya ke putaran 90 ikut arah jam, tapi saya tulis putaran 90 mengikut arah jam berpusat. Boleh ke? Boleh. Asalkan kita fahamkan maksud, tapi selalunya kita tak sebut mengikut arah jam. Kita sebut je ikut arah jam. Iyaj, laj. Awak ingat macam tu. Iyaj ikut arah jam, laj lawan arah jam. Kan? Tapi kalau mengikut arah jam, so kita boleh terima lagi sebab ada perkataan ikut tu kan. Tapi kalau macam ikut lawan arah jam, ada pelajar yang buat macam tu. Ikut lawan arah jam. So mana satu sebenarnya kan? Jadi tak boleh. So kita mesti salah satu, ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okay. Lepas tu berpusat. Okay, tak ada masalah. Pusat tu, dan pusat sama ada kita tulis abjad ataupun kita tulis koordinat lah. Okay, Syazah sekolah mana? Bukit Mentuk. Okay. Biasa belajar. Bukan cikgu. Alright, sama-sama. Cikgu Azila, awak boleh start lah. Ya. Ada dua. Boleh. Okay, bye. Kan. Okay, bye-bye. Jom. Cikgu harap tak ada gangguan dah lah lepas ni insyaAllah. Sorry lah for all the technical issue, biasalah kan. First time, lepas tu alat-alat teknologi ni biasalah. Ada juga kadang-kadang kelemahan dia kan. Okay, walau apa pun kita cuba ambil ilmu sebanyak mungkin malam ni insyaAllah. Okay, jadi kita susun macam ni, huruf macam ni supaya kita tahu ini adalah pasangan-pasangan dia. Maknanya H akan jatuh kepada U, J akan jatuh kepada T, F akan jatuh kepada S dan begitulah seterusnya. Okay, jadi sekarang kita nak putarkan dia mengikut arah jam. Ikut arah jam macam tu. Jadi arah dia pun, okey, katakan kita ambil ER, kita ambil E ke R. Maknanya dia nak lompat daripada E, nak lompat kepada R kan. Jadi apa yang kita buat adalah kita akan ikut arah putaran tu sendiri. So dia ke bawah lah kan. 1, 2, 3, 4. Okey, berhenti sampai situ. 5, 6. Ni cikgu dapat tips ni, cikgu dapat daripada Cikgu Abdullah. Cikgu Abdullah pernah kita buat program dekat UC Tati. So ni adalah tips yang dia share lah. Okay, you all kira ikut arah putaran dia lah. Okay, kalau lawan sebelah sini kan, kalau ikut sebelah sini lah 1, 2, 3, 4. Okay, berhenti 5, 6. Okay, jadi 6 tu awak bahagi dengan 2. Awak bahagi dengan 2. 6 bahagi 2 awak akan dapat 3. Okay. 3. Dan seterusnya, kita tengok dekat sini, bucu ni. Bucu ni adalah
titik di mana peralihan ataupun pertukaran arah. Arah ke bawah lepas tu ke tepi kan. Ni titik bucu ni awak akan gerakkan ke dalam sebanyak 3. Sorry. Aduh, dia terlalu sensitif dia punya permukaan dia ni. Okey, jadi 3. Gerakkan 3. 1, 2, 3 secara perpenjuru. Secara serong macam tu. 1, 2, 3. Daripada mana 3 ni? Daripada kita kan kira lompatan, berapa lompatan tadi kan? Ada 6 kotak kan? Lepas dah dapat 6 kotak, kita bahagi dengan 2. Lepas tu kita dapat nilai 3 ni, maka kita ambil dekat bucu ni dekat sini. Ya Allah, sabar je lah. Okay. Kita ambil dekat bucu ni, zap 1, 2, 3. So, inilah dia punya pusat. Okey, iaitu pusat dia 8, 12. Okey, kalau tengok kat sini, ni 8, ni 12. Maka pusat dia 8, 12. Okey, tutup kurungan. Buka dan tutup kurungan. Okey. Cikgu akan ulang lagi sekali pada siapa-siapa yang mungkin rasa macam tak jelas kan. Okey, kita kan nak buat putaran kan. Tadi cikgu kata kita nak buat putaran. Okey, lepas tu kita tak tahu dia ni putaran lawan arah jam ke ikut arah jam. Jadi mula-mula sekali cikgu nak awak susun huruf E, F, G, H. Kan kita tahu E, F, G, H ni adalah objek kan. So dia akan lompat ke sini dulu baru dia membesar. Kan? Sebab ini adalah imej akhir. Jadi nak lompat ke sini tu. Tips dia ialah awak susunkan huruf E, F, G, H. Lepas tu dia turun kepada R, S, T, U. Inilah partner-partner masing-masing tau. H tu dia jatuh kepada U, G jatuh kepada T, E jatuh kepada R. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, katakan cikgu ambil satu ni. EF kan? EF, so kita lukis EF macam ni. EF. Okey. Lepas tu kan dia punya partner dia RS kan? Jadi RS letak kat sini. RS. RS. Okey. Bukan ke dia tu 90 darjah bentuk tu? Membentukkan 90 darjah. Satu melintang, satu tegak. Okey. 90 darjah. Lepas tu kan ke daripada RF turun kepada ES. Zap macam tu lah. Bermakna dia adalah putaran dia mengikut ikut arah jam. Pada pusat kita tak tahu. Tak boleh nak tentukan lagi. Okey. So apa benda tu? Sebab tu kita kena tentukan dulu arah dia. Jadi bila kita buat macam ni, kita tahulah dia adalah mengikut arah jam. Okay. And then lepas tu kita ambil partner. Kan tadi cikgu tulis E partner dengan R kan? Jadi macam mana kita nak lompat daripada E ke R? So kita akan ikut arah putaran. So kalau ikut arah putaran dia mestilah ke bawah dulu. 1, 2, 3, 4. Berhenti sampai situ. Sebab kan kita nak lompat kepada R ni. Jadi 4, 5, 6. And then daripada bucu ni, bucu titik perpusingan tu kan, daripada mendatar kepada menegak kepada mendatar tu, okey, maka kita ambil 6 tadi bahagi dengan 2. 6 kotak bahagi dengan 2, awak dapat 3. Maka awak gerakkan secara serong daripada bucu ni, zap 1, 2, 3. Jadi itulah titik pusat putaran 8, 12. Okey, cikgu rasa sekejap lagi kita cuba lagi
Guna tips yang sama tu, kita cuba lagi buat yang lain. Okey, sebab soalan putaran banyak ni malam ni. Okey, cikgu harap banyaklah kita boleh cubalah. Sebab cikgu rasa translasi, pantulan mudah je. Putaran ni yang menjadi masalah lah selalunya. Dan putaran tu pun tidaklah susah mana juga, cuma yang mencabarnya adalah nak cari pusat tu kan. Okey. Alright, sekarang kita dah dapat dah Q kan. So seterusnya kita nak Cikgu, buat. nak tanya boleh? Boleh? Cikgu, kenapa kena bahagi 2? Itu formula dia sayang. Formula dia. Cikgu dapat daripada Cik Abdullah tu, memang kita nak bahagi 2 supaya kita nak gerakkan secara serong, pergerakan serong tu. Tu kira lebih kepada formula lah, tips lah sebenarnya. Tapi kalau cikgu ajar tips macam ni, awak faham ke? Faham tak? Angkat sikit lah. Kurang. Kurang, tak apa. Sekejap lagi sebab cikgu takut ada yang dah dapat dah tadi kan. Sebab cikgu dah explain yang ni kira kali kedua. So lepas ni kita akan cuba lagi soalan yang berupa putaran macam ni. Boleh cikgu teruskan dulu boleh? Cikgu, nak tanya. Boleh. Kenapa dia ke bawah Tak ke bawah, kenapa tak ke kiri? Macam E ke kiri dulu, bukan ke bawah. Sebab ni yang cikgu kata tadi, kita mesti kena tentukan arah putaran tu. Arah putaran dia kan ikut arah jam. So arah dia kan ni ke bawah dulu ni. Ke bawah. Kan? Dia bukan. Tapi kalau macam, kalau gerak ke apa? Ke kiri pun boleh sama je kan? Kalau ke kiri dia lawan arah jam. Macam tu. Macam tu. Alright. Okay, good question. Mungkin first time lah kot ya jumpa macam ni. Tu yang cikgu share tu. Cikgu rasa yang ni paling mudah berbanding Nazi lah apalah kan. Okay, next kita akan tengok P pula. P tu apa dia? P tu senang je lah. Selepas dia dah putarkan, cikgu padam selepas kita dah putarkan, dia akan mengalami pembesaran. Betul? Betul tak? Kan? Betul. Thank you. Ingat tak ada orang respon tadi. Okay, sekarang Betul. Okay, thank you. Sekarang kita nak buat pembesaran. Okay. So, cikgu guna pembaris ni. Kita nak tengok. Ya? Yep. Ada orang tanya dekat ruang komen tu. Takut cikgu tak terbaca. Dia tanya, macam mana nak tahu pantulan dulu ke pembesaran dulu? Yang tu kena bijak sedikit. Sebab kalau lah kan, sebab kita kena tengok daripada mana dia berasal. Dia berasal dekat sini. Objek kan? Objek berasal dekat sini. So yang last kali adalah yang ini, yang besar ni. Okay, jadi kalau daripada objek nak jadi ke image ni, mestilah dia putar dulu. Dia mari bawah ni dulu, baru dia membesar macam tu. Okay, jadi pembesaran kalau tengok pembesaran dekat sini, berapa kali ganda ni? 3. Pembesaran 3 kali ganda. Sebab kita tengok yang apa? Kotak yang straight kalau serong macam ni susah nak kira. Okay, 1, 2, 3. Maknanya dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, betul. Maknanya faktor skala 3. Okay, pembesaran. So kita tulis pembesaran faktor skala 3. Pusat. Okey, sekarang kita nak buat pusat. Pusat dekat mana? So, cikgu guna pembaris. Okey. So, kita akan sambungkan bucu yang sama, bucu dia lah. Bucu partner dia. Okey. Zap kat situ. Lepas tu, kita sambung yang ni pula. Okey, zap. Okay, cikgu kena slow-slow ni. Okay, so kita sambung. Zap. Okay. And last kali yang ni. Ni. Okay, so cikgu nampak dah titik persilangannya di mana tu.
Okey. Jadi dekat sini. Itulah pusat dia. Pusat dia berapa tu? Pusat dia 13. 13.6. Very good. 13.6. Okay, ada yang cuba buat dah ke? Dah. Bagus. So maknanya dapatlah 6 markah dekat sini. Mudah-mudah je. Cikgu minta maaf. Ada soalan. Saya nak tanya. Kan kalau nak cari skala, image bahagi objek. Betul. Untuk jawapan skala tu, saya dapat 1/3. 1/3? Kenapa dapat 1/3 ya? Dia kalau dia membesar, mesti dia punya faktor skala besar tau. Kan 1/3 tu kan kecil kan? Kalau awak dapat 1/3 bermakna objek tu mengecil. Jadi bila awak nampak ni kan membesar ni kan? Membesar sebanyak 3 kali ganda. Maka memang without hesitate faktor skala dia adalah 3, bukan 1/3. Kalau 1/3 adalah objek mengecil. Baik cikgu, terima kasih. Okey, sama-sama. Alright, next kita nak tengok kepada soalan B. Soalan B tu dia suruh kita jawab, dia bagi segitiga macam ni. Cikgu harap yang tadi yang bercakap tadi, boleh dah mute dah. Okey, thank you. Okey, dia bagi segitiga diberi satu segitiga PQR. Okey, ni PQR. Okey, lepas tu dia kata diberi satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga PQR. Inilah yang kita panggil kongruen ni. Kongruen ni maksudnya sebiji sama. Dia punya saiz sudut sama, panjang sama, sudut-sudut semua tiga-tiga tu sama. Okay, cuma macam kedudukan dia arah terbalik, tertonggeng, itu berbeza tak apa. Dia masih lagi dianggap kongruen. Okay, cuma soalan dia ni tanya label dan nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen sekiranya sudut PQR sama dengan sudut KLM. Okey, so kita cari PQR di mana? Yang ini PQR. Sudut KLM yang mana? Yang ini. Jadi sudut itu adalah sama. So kalau kita nampak sudut kedua-dua sudut ini adalah sudut cakah kan? Jadi tak lain tak bukanlah, itulah partner-partner dia. Okey. And then dia kata pula sudut PRQ sama dengan sudut KML. PRQ. Okay. So PRQ yang ni. PRQ yang ni. Okay. And then KML di sini. Maknanya cikgu buat senggatan dua ni maknanya sudut dia sama. Itulah partner dia. Kalau cakah ni cikgu buat satu je. Satu je line kan. Satu lengkuk macam tu. Okay. Tu partner dia. Okay. Manakala dia kata last kali QR sama dengan LM. Mana QR? Dekat sini QR. Okay. QR kat sini. LM kat sini. Tadi PRQ. Oh, PRQ. Cikgu tersilap dah ni. PRQ dekat mana? Dekat sini. PRQ dekat sini. So partner dia adalah KML yang ni. Okay. And then last kali dia kata QR sama dengan LM. Yang ni QR. Yang ni LM. Okay. Jadi kalau nampak kalau nampak susunan dia ni sudut, sisi, sudut. Jadi itulah sifat kekongruenan dia. Sudut, sisi, sudut. You dah belajar ni dulu ni. Masa mula-mula masuk bab kekongruenan ni kan. Tapi mungkin lupa dah. Kan kita ada sisi,
sisi sudut sisi yang tu. Okey. Jadi kalau tengok dekat sini, ni sudut ni dia apit sisi. Dua sudut ni dia apit sisi, bermakna sifat kekongruanan dia ialah sudut sisi sudut. ASA. Angle, side, angle. Very good. Betul. Itu kalau bahasa Inggeris kan? Okay, bagus. Thank you. Alright. So senanglah. B kita dah selesai. Soalan B. Okay. Seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Senangnya ni soalan nombor 2 ni soalan Terengganu baru ni kan? Ni yang you all dah jawab baru ni. Okay, jadi sama-sama kita jawab. Ini adalah merupakan satu teselasi ataupun bukan? You all jawab ni kan? Jadi, apa dia? Bukan teselasi. Bukanlah. Bukan teselasi. Okay. Bukan. Okay, thank you. So, kenapa bukan teselasi? So, kalau kita tengok balik, apa maksud teselasi tu? Teselasi ni ialah... Ada satu tidak berulang. Betul. Ada satu yang tidak berulang. Ni lah. Ada sisi kosong. Betul. Okay. Tapi, kita ingat imbas balik, teselasi tu maksud dia apa? Pola dengan bentuk berulang. Bentuk berulang samalah kan. Lepas tu sama and then tanpa ruang kosong. Tanpa pertindihan. Tak bertindih. Okay, tanpa pertindihan. Kita imbas lah apa benda. Okay, jadi yang ini kalau kita kata dia bukan teselasi sebab terdapat corak yang tidak berulang. Okay, senang. Okay, B pula. Bukan, ni jawablah. Pastikan tulis dalam ruangan dia Terdapat corak yang tidak berulang. Cikgu galakkan you all tulis perkataan penuh macam cikgu nak laju je malam ni. Yang ke tidak ke tolong tulis dengan perkataan penuh. Jangan short form Okey, B pula. 3 buah heksagon. Okey, A, B, C, D, E, F. Okey, yang ni A, B, C, D, E, F yang ni. Okey, lepas tu P, Q, R, S, T, V, P, Q, R, S, T, V dan G, H, J, L, M, N yang dilukis pada satah kertas. Okey, soalan dia apa ni? Heksagon P, Q, R, S, T, V ialah image. P, Q, R, S, T, V yang kat luar berlorek ni ialah image bagi A, B, C, D. Maknanya yang ni lah objek. Dia berasal daripada sini. A, B, C, D, E. Objek. Okay, A, B, C, D, E, F. Di bawah satu pantulan. Maknanya objek yang ni pantulkan kat sini. Zap. Jatuhlah dia dekat image yang baru ni. Okay. Jadi dipantulkan. Dipantulkan di mana? So kalau tengok dekat sini kita dah boleh nampak dah ni. Cikgu tak guna pembaris lah. Dekat sini. Betul tak? Itulah dia punya paksi pantulan. Namakan garis pantulan tersebut. Tajuk ni soalan dia. Jadi kita kata X sama dengan 1. Kenapa X? Sebab dia memintas pada X. Ni kan 1, 2, 3. Okay, jadi dekat situ X sama dengan 1. Okay, next. Seterusnya dia kata heksagon G, H, J, L, M, N ialah image bagi heksagon P, Q, R, S, T, V. Okay, maknanya hak tengah ni adalah image bagi yang besar kat luar ni, kan? Okay, di bawah satu transformasi Y. Apakah transformasi itu? Agak-agak apa dia Pembesaran. Yes, pembesaran walaupun dia mengecilkan. Kita tak kata pengecilan, kita kata
pembesaran. Okey, yang ni pembesaran. Lepas tu apa lagi kita kena kata? Dengan faktor skala. Okey, yes, Faktor skala 1/2. Yes, 1/2. Ni baru betul. Bila dia mengecil kan, memang dia punya faktor skala akan jadi pecahan. Pecahan nilai-nilai pecahan ni kan kecil kan, kurang daripada 1, less than 1. Okay, and then biasalah satu lagi kita kena cakap pusat. Pusat dia adalah 4/3. Okey, 4/3. Alright, bagus. Itu menunjukkan you all dah buat. Okay, so macam mana kita nak cari pusat tu? Okay, awak ambil lah bucu partner yang ini mestilah berjumpa dengan yang ni, and then awak akan extendkan dia. Okay, zap macam tu, zap. Cikgu suka sound effect. Okay, yang ini pun sama. Okay, kita nak buktikan betul ke dok yang awak dapat tu 4/3 zap. Okay, jadi dekat sinilah pertemuan titik persilangan. Semua berkumpul kat situ, semua bertemu kat situ kan. Jadi pusat dia ialah 4/3. Okay, senang. Alright. Betul sebab tu dia kata pembesaran, translasi, pantulan, insyaAllah mudah kan. Yang susahnya adalah putaran, susah sikit je kan. Alright, sekarang kita pergi kepada soalan pantulan. Tapi ada lagi ke soalan lain? Ni ada ni. Untuk soalan C pula, kita kena kira luas kawasan berlorek. Okey. Luas kawasan berlorek dengan dia kata A, B, C, D, E, F tu luas dia 58.4. Maknanya yang besar ni lah kan 58.4. Jadi kita nak tahu yang kecil tu. Okey. Jadi kita guna rumus K kuasa 2 sama dengan Li per Lo. Li per Lo. Okey. Kan K kuasa 2 tu, K tu ialah faktor skala kan. 1/2 kuasa 2 sama dengan luas imej per luas objek. Jadi luas imej kita tak tahu, luas objek dia dah bagi dah 58.4. Maka awak ambil lah naik atas ni, bermakna awak akan dapat luas imej sama dengan siapa nak tekan kalkulator? 14.6 ke? Betul tak? Betul? Ya, 14.6. 14.6. Jadi yang kita dapat 14.6 tu ialah yang kecil tu lah. Okay, yang kecil ni 14.6 bermakna luas kawasan berlorek. Cikgu suka tulis LKB je. Luas kawasan berlorek sama dengan yang besar tolak yang kecil 58.4 tolak dengan 14.6, awak akan dapat 43.8 unit kuasa 2. cm kuasa 2, cm persegi. Okey, jadi kalau tengok markah dia 3 markah. So 3 markahnya di mana? So you all kira macam mana nak dapatkan 14.6 ni. Okay, yang ni dapat 1 markah. Lepas tu you all tolakkan dapat 1 markah. And then jawapan akhir dapat 1 markah. Dapatlah 3 markah. Senang Okay, nombor 3 cikgu rasa cikgu nak skip sebab senang sangat. Okay, sebab kita ada banyak lagi soalan yang mencabar ni kat belakang tu. Okay, and then yang ini pun bolehlah. Bolehlah yang ni. Kita cuba buat yang ni. Ni soalan Kelantan. Soalan A tu senang sangat kan. So you all cari je lah yang mana segitiga yang kongruen. Senaraikan je EFG dengan EHI. Itu satu pasangan. Dia nak 2 pasangan segitiga yang kongruen. So pilih je lah. Lepas tu kita buat EJA sama dengan EKD. Senang sangat. Okay. Alright, next kita tengok yang ini
Okey, rajah 8 menunjukkan 3 pentagon A, B, C, D, E, A, F, G, H, I, A, J, K, L, M. Dilukis pada satu satah kertas. Okey. A, J, K, L, M. Okey, A, J, K, L, M ni yang kecil ni ialah image. Yang ni lah image. Bagi di bawah gabungan transformasi PQ. AJKLM ialah image bagi ABCDE. ABCDE yang besar ni, okay, di bawah gabungan transformasi PQ. Okay, maknanya yang cikgu nampak daripada yang besar ni dia mengecil dulu. Dia mengecil. Lepas yes, pembesaran. Lepas tu dia berputar. Zap, dia duduk kat situ. Maka ada dua lah transformasi yang berlaku, iaitu pembesaran and then putaran. Okay, so kita akan huraikan selengkap. Cikgu. Ya. Macam mana kita nak tahu dia pergi bila putar tu dia ikut arah jam atau lawang arah jam? Okey. Kalau sebenarnya cikgu dah share untuk yang nak tentukan ikut arah jam atau lawan arah jam, yang itu hanya bagi sudut 90 darjah. Yang tadi cikgu dah ajar kan. Tapi lepas ni cikgu akan ajar lagi sekali untuk penentuan ikut arah jam ke ataupun lawan arah jam. Kalau macam yang ni, sebenarnya yang ini adalah putaran 180 ni. Kalau arah jam. Kalau putaran 180 tak perlu nyatakan arah atau ikut atau lawan. Sebab kan kalau 180 kan pergerakan dia alik ni dengan alik ni sama je. Sama banyak. Kalau 90 darjah baru kita ada ikut arah jam atau lawan arah jam. Okey. Faham. Okey, bagus. Okey, maknanya welcome. Okey, maknanya hak ni bila dia dah mengecik maka dia pun daripada sini, zap, dia putar ke situ. Okey. Jadi kita nak huraikan. Okey, so kita huraikan. Cuba you all huraikan. Dia pembesaran. Kita tulis pembesaran. Faktor skala. Berapa tu? 1/2. 1/2 lah sebab dia mengecil kan. Berpusat di 20. Berpusat di mana? Berpusat di 20. 20. 20. Betul. Okay. Alright. Senang. And then kita nak tentukan seterusnya pusat 20. Lepas tu kita nak tengok P pula. Okey, P tu dia putaran. Okey, kita tahu dah. Putaran 180 darjah. Jadi cikgu kata tadi kalau 180 darjah tak perlu nyatakan ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okey, jadi yang ni satu markah dah ni. Satu markah. Okey, satu lagi markah. Cikgu nampak dia punya markah tadi berapa markah dia 5 markah. 5 markah maknanya dekat sini 3 markah, dekat sini dekat P ni 2 markah. Putaran 180. Okey, kalau tengok kalau cikgu suka untuk kita nyatakan dia punya huruf. Kita susun huruf dia. Okey. A, F, G, H, I. Cikgu tulis dekat sini lah. A, F, G, H, I. Okay. Dia jatuh dekat A, J, K, L, M. Okay. So kalau kita tengok H, I dengan L, M. Tu partner dia. Mana H, I? Mana H, I? Cikgu pada warna biru. HI yang mana? Mana HI? Cikgu tak nampak ni. Ni. HI. Yang ni kan HI. Yang ni HI. Okay. HI jatuh kepada LM. Ni. Okay. Maknanya yang ini, I ni
I jatuh kepada M. Awak nampak tak? Ni kan kalau kita sambung kat sini, kita nampak dia menghasilkan 180 dekat sini. Bukan sudut tegak tu. 180. Separuh bulatan. Cikgu tunjuk lagi sekali Okey. Ni I. Ni M. I kan partner dengan M. I partner dengan M. Kalau kita sambung ni, kita dapati sudut yang terbentuk ni adalah 180 darjah. Maka itulah yang menyebabkan, inilah jawapan dia, putaran 180 darjah. Dan dia punya pusat kat mana tu? Pusat sama 20. Pusat dia dekat A. Sama. Dekat A tu. A. Yes, dekat 20. Pada pusat 20. Okey. Itu adalah 180. Tapi yang cikgu nampak trendnya banyak adalah sudut 90 darjah. Putaran 90 darjah. 180 dia mungkin mudah sikit lah yang kita nak nampak. Okey. Alright. Cikgu nak cari lagi soalan putaran cikgu rasa. Okey, untuk soalan nombor 2 ni sama je, hitung luas kawasan berlorek. Cikgu harap you all cuba buat sendiri sebab senang je. Guna je rumus K kuasa 2 sama dengan Lilo. Okey. Yang ini cikgu rasa ni soalan ni agak mencabar juga sebab dia punya objek tu macam besar gitu kan. So mungkin pening-pening sikit lah. Tapi cikgu ajar kat you all macam mana kita nak tentukan apakah transformasi gabungan yang terlibat ni untuk soalan Selangor ni. Okey. Mula-mula sekali kita bacalah soalan dia. Rajah 13 menunjukkan pentagon JKLMN, JQRST dan ABCDE. Dilukis pada satu satah kertas. Okey. Lepas tu kita akan tentukan, mula-mula sekali kita nak tentukan apa? Image ataupun objek. Dua tu dulu mesti kita kena tahu. Pentagon ABCDE ialah image bagi pentagon JKLM. Maknanya yang ini akan jadi yang terakhir sekali. Sebab dia kata pentagon ABCDE ialah image bagi pentagon bagi JKLMN. JKLMN ni yang kecil ni. Maknanya apa? Maknanya dia membesar dulu. Zat besar. Lepas tu dia putar. Pergi situ. Macam tu. Sebab tu kalau you all tanya, cikgu, macam mana kita nak tentukan nak tentukan apa, putar dulu ke besar dulu? Memang benda tu awak kena banyak doa supaya awak nampak. Memang dia kena membesar dulu sebab nak suit dengan image ni kan. Takkanlah awak kecil ni tiba-tiba tukar jadi besar. Maknanya dia mesti membesar dulu, lepas tu baru diputarkan kepada image yang baru tu lah. Alright. Seterusnya kita akan perihalkan selengkapnya transformasi ini. U, V. So kita buat V dulu baru U. Okey, jadi kita nampak dah ni. Pembesaran dululah kita buat kan. Okey, so kita tulis pembesaran. Okey, pembesaran. Faktor skala. Faktor skala berapa tu? Kalau tengok dia membesar sebanyak 2 kali. 2. Yes. Skala 2. Yes. Dan pusat pada pusat J betul. Pada pusat J iaitu 4 sifar. Very good. Nak sebut J saja boleh, nak sebut J dengan koordinat pun tak apa. Okay, so kita dapat 3 markah. Free marks 3 markah bagi cikgu kalau pembesaran. Mudah sangat. Alright. Lepas kita dah dapat pembesaran tu, kita nak cari macam mana putaran berlaku. Okey, dengan molek-molek yang ni. Alright. Macam biasa. Tips yang pertama cikgu cakap kita kena salin huruf dulu. Okey, dia dah besar kan? Dia dah besar, dia jadi JQRST, betul? Okey, lepas tu dia jatuh dekat image baru ni. Okey, dengan susunan huruf A, B, C,
DE. Alright. Jadi awak tak tahu kan? Ni 90 darjah ke 180 darjah? Okey. Jadi cikgu nak awak ambil dulu dua sisi ni, ST dengan DE. Maknanya mana ST? So cikgu warnakan merah ni. ST yang ini. Okey. ST yang itu. Dan DE yang mana? Yang ini. Dia jatuh kat situ. Okey. Kalau you all perasan kan, Cikgu nak buat macam ni. Ni kan garis ST ni macam ni. Garis ST macam ni, betul tak? Garis DE macam ni. Sambungkan, cantumkan macam tu, maka awak dapat dekat sini adalah 90 darjah. So, cikgu letak kat sini ST, lepas tu dia jatuh dekat DE. Macam tu. Jadi, kan putaran dia tu daripada ST ke DE. ST ke DE. Jadi itu adalah lawan arah jam. Bukan kau ni. Tak? Bukan kau ni. Bukan arah jam. Lawan arah jam. Lawan arah jam. Maknanya daripada ST jatuh kepada DE. Zap kau ni 90 darjah. Cikgu nak awak ambil garis ni, cantumkan dengan yang ni. Macam mana nak tahu? Awak senaraikan huruf gini. Okay, jadi kita tahu kat mana dia jatuh kedudukan yang baru. Alright. Lepas awak dah dapat tu, maka barulah kita boleh kira lompatan kotak. Okay. Lompatan kotak. Okay. Pilih satu titik. Cikgu nak ambil T dengan E. Okay. Ni kan T. Ni kan E, kan? Jadi, kita akan ikut lawan arah jam. Lawan arah jam kan kod tu, bermakna kita akan gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, berhenti 7. Kan kita nak ke bawah, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, lompatan yang terhasil sebanyak 12 kotak. Jadi, tips dia 12 awak bahagi dengan 2. 12 bahagi 2 dapat 6. Okey, 12 bahagi 2 dapat 6. So, kita akan gerakkan secara perpenjuru kan, cikgu katakan. Dekat mana? Dekat bucu ni. Dekat bucu yang beralih, beralih arah tu. Berapa kita nak gerak? Secara perpenjuru tu sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zap. Itulah pusat dia. Dan awak jangan keluar. Pergerakan mesti ke dalam. Pergerakan nak cari pusat tu secara serong tu ke dalam. Bukan keluar. Jangan keluar. Keluar salah. Macam tu. Okay. Bermakna kita dapatlah dia punya titik pusat dia. Punyalah panjang cerita kan nak dapat pusat. Tapi cikgu nampak hak tu je hak cikgu rasa paling kenal sekali, berbanding Nazila, guna kaedah jaga lukis lah. Ada yang rasa macam nak cikgu ulang ke lagi sekali? Okey, jadi kita akan kata putaran. Okey, putaran 90 darjah. Large, lawan arah jam. Oh, sorry. Ada ke? Hello? Ada. Okay. Cikgu ingatkan cikgu dah keluar. Alright, cikgu ingat cikgu dah terkeluar daripada Google Meet dah. Okay, lawan arah jam. Lepas tu pusat pada pusat negatif 1, negatif 2. Betul tak? Negatif 1, ni negatif 1, ni negatif 2. Betul. Macam tu. Betul, cikgu. Okey tak? Boleh tak? Cikgu ni tak naklah syok sendiri. Cikgu. Cikgu. Boleh. Tanya. Lalu 90 darjah je ke boleh guna cara macam tu, cikgu? Betul, 90 darjah sahaja.
Okay, dia Kalau masih sebab kalau 180 tu dia mudah sikit kan. Dia bolehlah susun abjad ni. Lepas tu sambungkan titik-titik partner tu. Kita nampak 180 tu memang akan nampak clear. Kalau 90 ni macam dia sama-sama. Sebab kadang-kadang kita tak tahu putaran dia tu, sebab putaran 90 darjah ni kalau ikutkan sikit. Tapi bila main yang besar gini kita rasa macam terbalik banyak tu. Tapi sebenarnya sikit je. So itulah kena ada tips-tips sikit kan untuk macam mana kita nak tentukan pusat tu lah cikgu rasa. So itulah serba sedikit tentang putaran. Okay, so kita cuba buat yang ni. Ini macam menarik juga ni, soalan Kedah. Okay, soalan Kedah. Kalau yang kawasan-kawasan Blorek tu cikgu rasa you all cuba buat sendiri boleh? Kawasan Blorek mudah je kan? Kan? Boleh cikgu, ada formula depan. Okay, bagus. Alright, sekarang kita cuba soalan Kedah pula. Okay, soalan Kedah dia kata titik 38 ialah imej bagi titik J di bawah gabungan transformasi P dengan keadaan transformasi T ialah translasi negatif 45 bla 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 lah panjangnya, dan transformasi P ialah pantulan pada garis Y sama dengan 6. Nyatakan koordinat bagi titik J. Yang ini kan, ni soalan tricky sikit sebab dia bagi dekat you all 38 tu adalah imej bagi titik J. Bermakna kita tak tahu J tu berasal daripada mana. Dia bagi tahu titik J tu titik imej dia dah. Jadi kat mana 38? Okay, kita ambil 38 dekat mana? Dekat sini 38. Dekat situ. Okay. Inilah imej bagi titik J dan dia berasal daripada mana, dekat mana kita tak tahu. Jadi tapi dia bagi tahulah transformasi apa yang dia jalankan. Dia bagi tahulah, cuma awak kena hati-hati yang ni. Sebab nasib baik dia guna translasi dengan pantulan je. Kalau putaran ni mencabar juga ni. So translasi negatif 45 dengan transformasi P pantulan pada garis Y sama dengan 6. Okey, maknanya you all kena ingat kalau negatif 4, 5 dia mestilah bergerak secara positif. Very good. Betul. Secara bertentangan. Maksudnya dia kena reverse kan. Kalau macam negatif kat sini bermakna kita kena buat positif kan. Okay, jadi daripada 38 ni, 38 duduk sini. Lepas tu dia jalankan translasi dulu kah? Baru pantulan TP dengan keadaan TP maknanya selalunya kan kita buat P dulu baru T kan, tetapi untuk yang ini kita kena jalankan T dulu baru P sebab dia reverse, dia bukan normal. Dia terbalik. Ya, dia terbalik. Nasib baik ada juga yang faham. Okey, so kita cuba. Negatif 45. Okey, negatif 45 bermakna kita akan gerakkan, selalunya kita gerakkan paksi X dulu kan. Tapi sekarang ni kita kena gerakkan paksi Y dululah. Kan? Betul tak? Saya. Okey, jadi kalau 5 maka kita akan jadi negatif 5. Betul tak? Negatif 5. So, kita pergi. Negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Disebabkan hok ni negatif bermakna kita kena... Sekejap. Betul ke? Kalau negatif, dia pergi atas. Betul tak dia pergi atas? 1, 2, 3, 4. Betul ke duduk situ?
Kita tengok dulu. Negatif 4, 5. Tadi cikgu faham. Betul tak ni cikgu buat? Ada tak yang dah buat? Ada cikgu. Dok sila kita sebab dia nak tukar pada Bukan dia jadi positif 4 dengan negatif 5 ke cikgu? Positif 4 dengan negatif 5. Ya. Very good, very good. Tu lain cikgu rasa macam pelik je ni. Okay, jadi alamak, dia dah tamat dah. Oh, cikgu dah tak boleh guna cikgu punya ni. Ya Allah. Dia dah hilang dah. Cikgu guna notability ni mungkin cikgu tak bayar jadi dia dah reach limit. Sekejap cikgu nak buka dekat. Sekejap tau, siap. Sorry. Cikgu nak buka dekat PDF biasa je. Sorry. Kat sini. Terpaksalah guna yang ni je. Sorry. Okay. Sekejap. Okay. Mana tadi? Alright. So, yang ni. Okay. Mana? Yang ni. Maknanya tadi J tadi dekat mana? J tadi dekat J dekat mana tadi? 38. 38. Okey, 38 dekat sini. Zap dekat sini. Okey, lepas tu dia kena ke depan 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya ni titik baru selepas kita jalankan translasi reverse. Maksudnya kalau negatif 4 dia jadi positif 4. Kalau 5 dia jadi negatif 5. Okey, buktinya kalau negatif 4 maka kita gerakkan ke depan dia dah jadi positif 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Sebab dekat sini positif 5. Maka kalau kita nak buat reverse kita kena jadikan dia negatif turun bawah. Okey, next kita akan jalankan pantulan. Okey, pantulan pada garis Y sama dengan 6. So buat Y sama dengan 6. Okey, ambil pembaris buat Y sama dengan 6. Okey, lepas tu awak akan pantulkan dia. Okey, cikgu guna pen biru lah. Okey, pantulkan 1, 2, 3. Okey, dah sentuh paksi gerakan 1, 2, 3 lagi sekali. Okey, maka itulah titik yang baru. Bukan titik yang baru, itulah daripada mana titik J berasal. Alright. Titik 3 bukan titik J. Betul lah J. 38. Dekat sinilah maknanya jawapan dia ialah 79. 79. Betul. 79. Very good. 79. Kita nyatakan gitu je lah. Tu titik last sekali. 2 markah ke berapa? 2 markah. Betul. 2 markah. Okay. Dan selalunya bila you all construct dalam satah kartes ni, memang kita boleh nampak tau titik-titik mana yang you all dapat. Mula-mula bila kita nampak you all point dekat sini 1, so akan dapatlah 1 markah. Last kali akan dapat lagi 1 markah. Kalau you all letak sini selalu, so you all akan dapat 2 markah selalu kat sini. Okay, dengan syarat betul lah. Kalau salah lah. Kalau salah, kalau lah yang ini betul, salah satu betul, boleh dapat 1 markah.
Alright. Itulah untuk soalan A. Okay, kita pergi kepada soalan Cikgu. Okay. Alright. Sorry, tapi saya tak faham apa kena reverse. Sebab, okay, katalah kan, kita dah dapat dia dekat sini dah. Katalah kita dah dapat dia kat sini. So, kita jalankan, kita, gini. Ni kan 79 ni 79 ni, kan kiranya daripada mana titik J tu berasal kan? Betul tak? Betul. Okey. Jadi kalaulah kita buat yang biasa. Yang biasa maknanya kita akan buat pantulan dulu. Okey. Pantulan P pada garis Y sama dengan 6. Okey. So kalau kita pantul daripada sini 79 ni 1 2 3 pada garis Y sama dengan 6 ni. Okey. 1 2 3. So kita akan dapat kat sini. Lepas tu kita buat pula translasi negatif negatif 45. Negatif 45 dah. So negatif 45 tu kan kita gerakkan negatif ke belakang. 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu 5 pula naik atas. 1, 2, 3, 4, 5. So betul kan J tu 38. That is why bila dia dah bagi J dah, dia bagi dah 338, bermakna kita nak tahu daripada mana dia berasal. Jadi that's why kita kena buat reverse. Kalau pantulan tak ada masalah sebab dia sama je. Dia tak perlu reverse pun. Tetapi kalau melibatkan translasi, bila mana ada negatif, okay, kita kena tukar dia jadi positif. Kalau positif, kita kena tukar dia jadi negatif. Itulah maksud cikgu reverse. Dia mesti bertentangan. Sebab apa yang dia bagi adalah image dah. Bukan objek sebenar. Macam tu. Oh, faham. Maksudnya kalau dia kata ialah objek, kita cari image. Betul. Ni masalahnya dia dah bagi image. Kita nak cari objek tu daripada mana dia berasal. Alhamdulillah. Okay, terima kasih cikgu. Okay, welcome. Excited kan kalau kita faham. Alright, next kita nak jawab soalan apa tu? Ni. Cikgu nak padam semua, sorry sebabnya rasa macam serabut. Kita nak jawab soalan yang seterusnya tu. Okay, yang ini dia kata polygon STUVWXY ni, yang besar ni adalah image bagi KLMNPQ. Maknanya ni lah. Okay, jadi yang ini image, kita labelkan yang ini objek. Okay, lepas tu dia kata dia hanya melakukan transformasi tunggal. Bukan transformasi gabungan. Macam kita saat ni, kita banyak buat transformasi gabungan. Kan? Tetapi hot ni tunggal. Tunggal je. Maknanya dia buat sekali jadi lain. Pembesaran. Betul. Pembesaran. Betul, pembesaran. Senang lah. Pembesaran. Walaupun dia betul lah, yang ni memang membesar kan. Membesar, kita tulis pembesaran. Okey, lepas tu apa lagi kita nak cakap? Faktor skala negatif 2. Negatif 2. Wow, ni memang terror you all ni. Pusat dia negatif 1 sebelah. Wow. Dia negatif sebab dia terbalik. Very good, betul. Kenapa kita letak negatif? Sebab dia nampak terbalik kan. Dia membesar, lepas tu dia terbalik pula tu. Itulah yang menjawab kepada soalan kita, pembesaran faktor skala bukan 2 tetapi negatif 2. Kalau you all kata 2 sahaja, maknanya dia tegak juga. Tegak juga gini. Dah. Masalahnya dia terbalik. Jadi kita kena letak negatif 2 sebab dia mengganda 2 kali ganda. Lepas tu satu lagi
pusat. Pusat dia negatif 1/11. Betul? Negatif 1/11. Okey, cikgu buat macam mana nak dapatkan negatif 1/11. Okey. Yang ini pun macam biasa. Cikgu akan ambil kan KL dengan ST. Itulah pasangan dia. KL, ST. Yang ni dengan yang ini. Oh, tapi ni senang, tak boleh nak tunjuk. Sebab dia straight gini je. Kita nak persilangan. Okey, M akan lompat kepada U. M yang ini, ni M lompat kepada U. Okey, so kita tengok M lompat kepada U. Okey, tengok nak guna M lompat kepada U. Ni. Okey, lepas tu kita pun garis zap. Okey. Dia tak cantik lah. Okey, lepas tu M lompat kepada U, N lompat kepada V. N lompat kepada V. N lompat kepada V. Mana V? V ni. V ni. Zap ni. Zap. Hop. Okey. Okey, ya Allah. Jadi kita akan nampak zap. Oh, sorry. Zap. Alah, tak cantik. Tapi cikgu nampak dekat sini ni sebenarnya ni. Dekat situ. Kalau you all print, you all garis sendiri, memang you all akan nampak. Macam cikgu ni, dia punya iPad ni macam sensitif sangat kan. Salah sengit sikit apa semua, tak boleh. Jadi, kita akan dapat dia punya pusat ni dekat sini. Ni apa ni? Negatif 1 dengan berapa? Negatif 1/11. Yes, negatif 1/11. Thank you. Sebab ada yang dah jawab kan. Kalau yang dah laju tu memang you all akan rasa cikgu sangat slow lah. Sebab cikgu tak boleh lah laju-laju sangat. Takut nanti ada yang tertinggal kan. Macam tu. Alright. Okay. Yang mana lagi cikgu nak buat? Ni. Kita cuba. Cikgu tengok pukul berapa dah sekarang. 20 minit lagi. Dia tinggal masa 20 minit lagi. Kita nak buat yang mana Yang mana? Boleh lah. Pahang lah. Okay. Pahang ni mungkin soalan terakhir dah lah ni. Banyak ni juga soalan ni. So tak apa. InsyaAllah kita tamatkan. Untuk soalan Pahang lah. Okay, so dikata Rajah 9.1 di ruang jawapan menunjukkan titik M. Mana M? Yang ni M. Okay. Lepas tu dikata segitiga PQR. Okay, inilah PQR. Yang dilukis pada satu satah kertas. Okay. Lepas tu dia kata transformasi T ialah pantulan pada garis Y sama dengan 2. Transformasi U ialah putaran sapu darjah ikut arah jam pada asalan. Alright. So dia kata nyatakan koordinat imej bagi titik M di bawah transformasi T. Oh, cikgu sangat suka kalau titik. Senang kan? Sebab titik ni memang dia satu je yang bergerak. Tak payah nak pening-pening objek. Tak payah nak pening-pening foto ke apa ke. Dia hanyalah satu titik sahaja yang bergerak. Nak dia punya transformasi yang dilakukan pun hanyalah pantulan sahaja. Jadi pantulan pada garis Y sama dengan 2. Jadi macam biasa, garislah Y sama dengan 2. Lepas tu awak lompatlah 1, 2, 3, 4. Okay. Berhenti dekat situ. 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi titik dia ialah 36. 36. Okay, betul. 36. Very good. Tu je lah satu markah senang. 36. Okay, next. Di ruang jawapan, lukis imej bagi segitiga PQR di bawah transformasi U. Okay. Yang ni putaran dan putaran ni dia line sikit. Selalunya dia suruh kita cari pusat lah. Apalah masalahnya ni dia dah bagi dah pusat iaitu asalan. Ni dia cover ni. Transformasi U ialah putaran sapu darjah ikut arah jam pada asalan. Okey, maknanya hak ni nak putar ikut arah jam pada asalan.
Tak? Ni asalan. Okey. Jadi apa yang kita buat ialah, okey, kalau cikgu akan ambil satu ni. Q. Tak? Q. Okey, ambil pembaris. Okey. Zap, gariskan dekat situ. Okey. Asalan. Okey, lepas tu kan kekala 90 darjah. Dia macam tu kan. 90 darjah. Inilah 90 darjah. Ikut arah jam pada asalan. Itulah 90 darjah. Okey. Jadi ni PQ. Ingat ni PQ ni mendata. Tak? Bermakna PQ yang baru menegak. Sebab awak nampak ni. Hak ni PQ asal ni zaid gini. Bermakna PQ yang baru mestilah tegak macam tu. Barulah bentukkan 90 darjah. Okey. Jadi sambung je lah. Maknanya ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu sambung je hok serong ni. Zap macam tu. Itulah 90 darjah pergerakan transformasi putaran pada asalan. 90 darjah. Ikut arah jam. Okey. Menjawab soalan A. Okey. Senang je. Alright, B pula. Rajah 9.2 menunjukkan 3 buah segitiga JKL dilukis pada satah kertas. Segitiga L ialah imej bagi segitiga J. Okey, maknanya L ialah imej bagi segitiga J, objek. Memang itulah benda yang awak kena repeat ulang. Awak kena tentukan imej, kena tentukan objek. Okey. Di bawah gabungan transformasi VW. Okay, VW. Maknanya daripada J mestilah dia pantul dulu. Ni nampak ni dipantul ni. Cikgu nampak dah. Dia lipat dulu, tak jatuh sini, lepas tu dia pun membesar. Kan? Jadi betul Ego. Very good. Thank you. Okey. Bermakna W dia ialah ni sepatutnya ni B ni kan. 36 ni kat mana ni dia suruh. Oh ni 36 duduk sini. Make sure you all jawab dalam ruangan yang dia sediakan takut nanti pemeriksa tak jumpa habis lah. Padahal jawapan dah betul dah. Okey, lepas tu kita akan jalankan pantulan dulu pada garis apa ni? 2, 4, 6, so 5 garis. 5 very good. Garis X pada garis X sama dengan 5. Lepas tu, lepas dia dah pantul, maka dia membesar. Okay? Pembesaran faktor skala. Oh, dia dah jadi senang dah. Faktor skala 2. Lepas tu pusat macam biasa kita kena tentukanlah. 4 sifar. Sifar ya, betul. Okey, kita cuba. 4 sifar tu. 4 sifar. Sorry. Sekejap cikgu cuba juga buat ni. Okey, kita akan gariskan zat macam tu. Lepas tu mana. Okey, tu kat situ. Okey, so betul lah tu. 4 sifar lebih kurang lah. Okay, bagus. Very good lah you all ni. Semua ni calon-calon Iplah ni belakang ni ya. InsyaAllah. Amin. Okay, sikit lagi. Cikgu rasa untuk soalan Perak A tu tak apalah, you all cuba buat sendiri. Senang sangat tu yang tu. Yang ni kita cuba. Sebab dia macam sekali lagi putaran tu nampak gayanya.
Okay, kita cuba. InsyaAllah hari ni will be the last lah. Okay, rajah 7A menunjukkan dua pentagon EFGHI dan KLMNP dilukis pada satu kertas. Pentagon MNPKL ialah image. Okay, tulis image. Bagi pentagon EFGHI. Okay, objek. Di bawah transformasi D. Okay. Diberi bahawa transformasi C ialah pembesaran pada pusat M dengan faktor skala 2. Lukis image bagi pentagon MNPKL di bawah transformasi C pada rajah 7.2B. 7B di beruang jawapan. Okey, maknanya dia suruh kita lukis image bagi pembesaran. Ya, betul. Lukis image di bawah pembesaran pada pusat M. Tu pusat dia bagi. Faktor skala 2. So, yang ni senang je sebab okay, kita kira ni 1, 2 kotak. Bermakna kita tambah lagi 1, 2 kotak. Dia dah jadi besar 2 kali ganda dah tu. Okay. Lepas tu tengok ni serong ni. Okay, awak kira kotak dia berapa ni? 3 kotak. 3 kotak. Yes, 3 kotak perpenjuru gitu. Zap 3. Lepas tu sekali lagi 3. 1, 2, 3. Zap. Okay. 2 kali ganda tu. 2 kali ganda. Okay, sambung lagi. Alright, ni straight gini senang lah. Straight gini bermakna 2 kali 2 dapat 4. 1, 2, 3, 4. Okay. And then ni pula ni serong ni 2 kotak. 2 kotak zap. 1 lagi 2 kotak zap. Ya Allah. Oh tidak, kenapa dia bergerak? Masya Allah. Macam lecture tak tu. Aduh. Cikgu dah buat elok dah. Ish. Okey, kita buat laju-laju. 1, 2, 1, 2. Okey, ni titik yang pertama. Okey, lepas tu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Taruh sini. Okey, lepas tu yang ni 2 kotak ni. 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas tu yang ni serong 2 kotak. Lepas tu sama lagi 2 kotak. Taruh sini. Lepas tu yang ini serong macam ni 3 kotak. 3 kotak. Tidak. Kenapa? Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Macam tu. Okey. Yang ni kena imagine sikit lah. Kena imagine dan kira kotak mesti 2 kali ganda. Kalau hak ni 2 bermakna hak ni jadi 4. Ni 3 kotak dia lalu maka 3 kotak juga. Okey. Jadi inilah transformasi pembesaran 2 kali ganda di pusat M. Pusat M duduk sini. Okey, beres. Alright, next seterusnya perihalkan transformasi selengkapnya transformasi D. Transformasi D tu maknanya daripada EFGHI tu dia nak suruh bergerak kepada KLMNP kan? Okay. Okey, untuk yang ini sekali lagi cikgu nampak mestilah kita susunkan EFGHI susunkan KLMNP. Okey. Jadi cikgu akan ambil HI dengan NP. Okey. Mana HI? HI ni. HI hok ni. Okey. NP hok ni. Nampak kan dia tidak okey. Ni macam 180 lah ni kan. Putaran 180 ni. Betul 180 sebab kalau you tengok pusat dia 93. Oh wow dah buat dah. Okey, kalau kita sambungkan kan
HI kepada NP. Dia macam, kalau kita ambil HI macam ni. Lepas tu sambung NP. Dia bersambung gitu sebab dia punya garis gitu. Jadi kalau kita sambung, dia bukan gini satu kan. Kalau macam ni 90 darjah. Kalau yang ni it is clearly 180 darjah. Okay, 180 darjah. Lagi satu, note cam dia awak tengok ni. Puncak F ni, F pergi kepada L kan. F pergi kepada L. Okay, yang kedua, F pergi kepada L. Awak nampak kan dia punya puncak daripada atas turun ke bawah. Daripada atas turun ke bawah. So kalau yang ni 180 darjah, 180 darjah, cikgu rasa kita cari je. Kita sambungkan sahaja kan. 180 senangnya kita nak cari ni. Okey, kita sambungkan je. Okey, tu titik yang pertama. Okey, lepas tu N kepada apa tadi? N kepada H. Okay, so kita pun ambil N kepada H. Sub kat sini. Cikgu nampak dah kat mana tu. So kita sambung. Zak. Okay. So dia nampak persilangan dia berlaku di situ. Betul-betul 93. 93 kan? Betul cikgu, 93 tu. Betul. Alright. Jadi kita kata ni dia punya ruang dia kat sini. Ya Allah. Ni dia bagi ruang kat sini, bermakna mana tadi? Jadi transformasi dia ialah putaran, cikgu tulis sini je lah. Putaran 180. 180 darjah di pusat 93. Yes. Kalau perasan putaran 180 darjah memang dua markah sahaja. Sebab kita tak perlu nak nyatakan lawan arah jam ke ikut arah jam. Okay, I guess this is all from me for tonight. Okay, jadi yang lain-lain tu cikgu harap you all boleh lah buat rajinkan diri. Kita dah tak ada masa dah ni. Betul tak? Kita dah tak ada masa dah kan. Jadi kan. Jadi gunalah masa yang ada ni, yang berbaki ni, ambil peluang. Awak bukan cari masa dah, awak kena curi masa dah sebab awak sibuk dengan UBI lah, lepas tu subjek lain pun nak fokus juga, bukan maths sahaja kan. Tambah masa dah boleh cikgu. Tambah masa? Tambah masa apa? Tambah masa kelas? Tak apa. Nanti untuk sesi yang akan datang minggu depan pula, hari Khamis, masa yang sama, pukul 8 suku sampai pukul 10. Jadi cikgu harap sangat you all boleh join lah. Boleh join. Minggu depan kita ada tajuk apa dah cikgu tak ingat. Tak apalah, nanti tunggu poster lah. Jadi macam mana hari ni, ada tak ilmu sikit yang dapat? Kalau tak banyak tu. Terima kasih cikgu. Faham banyak. Ada cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Baik cikgu. Sorry cikgu tak dengar cikgu. Sama-sama. Tenggelam suara cikgu. Tenggelam. Itulah nak bercakap kan. Excited sangat lah tu. Keluar soalan tajuk transformasi, tajuk yang kita first sekali kita jawab. InsyaAllah kan. Okay, bye-bye. Bye. Ingat nama kita cikgu. Bye cikgu. Bye-bye. Thank you so much. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Thank you.
Welcome. Bye-bye. Cikgu, Adang K Salang. Ada mana ni? Sekolah mana tu? Sekolah Al-Falah ke? Cikgu Ijak ke salah. Adang Kija. Ada Kijah? Wah, dekat dah tu. Dengan Cikgu Ijak ke salah. Ijak ke salah? Ijak. Ijak ke salah? Alamak. Tukar balik. Okey, dah. Sambung saja. Terima kasih cikgu. Baik ke? Apa-apa nanti kalau nak tanya dalam Telegram tu boleh. Okey, sama-sama. Okey cikgu. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu end the call. Good night semua. Assalamualaikum. Bye-bye.